Hari ni kita berjalan jadi turis dekat Bandar Hilir Melaka. Kita dah sampai dekat Istana Melaka. Cantik guys. So ni unplanned punya holiday lah. Semalam aku tak tahu nak pergi mana dengan husband aku. Semalam kita orang dah pergi, apa nama tempat tu? Pantai Kelebang. Sekarang kita tengah viral orang kutip kerang kat situ. So hari ni plannya kita nak jalan jadi turis dekat Bandar Hilir. Let's go. So ini para miswara dia jumpa Kota Melaka. Replika. Cantik kan replika dia. Ni lah. Cantik lah. Tu ada Sultan. Saya nak bawa berita hari ni. Dekat Pantai Kelebang ada banyak kerang. Tengok tu orang. Orang tengah bermesyuarat. Seriusnya muka dia. Cantik ni. Ni balai apa yang nombor cakap. Tempat dia orang bermesyuarat lah. So kat sini dia cerita lah. Kisah-kisah. Apa yang terjadi. Semacam cerita. Boleh baca kat sini ya. So ini Hang Tuah punya mural. Keris Hulu Semenanjung. 600 tahun yang lalu korang. Mango? Ish, ada mango lah. Ni replika mango. Jom adik. Mango tu tak boleh makan adik. Itu hiasan. Ni delegasi Jawa. Betul lah macam ke Jawa lah. Ni Istana Kenangan punya replika yang dekat Perak tu korang. So kat sini biasalah dia akan tunjuk lah dia punya replika, tombak lah, keris lah. Macam biasa kita orang mesin rumput. Jom kita lalu kat sini pula. Tembaga korang. Ni kan kalau korang nak buat iklan Adabi kat sini. Adabi menyelerakan, cantik kan. Tapi kenalah ada orang tangkap kat bawah. Adik sini dik. Ni tembaga. Kalau korang kolektor tembaga bolehlah grab. Ada jam lama. Lepak siri. Ada kerusi boleh lepak. Lepak kat kerusi ni. Ini macam lorong. Jalanlah sepanjang lorong tu. Oh, ni batu nisan. Kita duduk sebelah batu nisan je tadi. Ni semua batu nisan. Batu dah seram. Dia tak batu nisan. Raya Negeri Perak dengar bergaya sikit. Style sikit. Oh, ni view dari luar. So kita nak naik atas. Cantik. Tebal kan kayu dia. Ni kat tingkat atas. So 3 tingkat lah. Tingkat kedua. Lepas tu ada lagi 1 tingkat. Ni macam biasalah. Ni pun ada. Oh, ni tempat dia punya berehat. Kat bawah dia meeting. So dia rehat kat sini lah. So macam bilik dia terbuka lah kan. Macam orang boleh tengok lah. Kalau bising-bising kan, dia marah-marah kat bawah. So kat atas ni macam apa benda bising-bising tu kan boleh dengar lah kan. Ni dia pun tengah dating tau. Dia macam Tun Kudu ni boleh tahu dekat Tun Ali. Dia nak isterikan. Macam ni lah. Aku malas nak baca. Tapi itulah. Dia tengah beritahu lah. Tengah bersembang ni. Kat atas ni boleh main badminton. So tu tempat dia beradu. Cantik kan kerawang-kerawang tu, cantik ni. Tepi-tepi ni semua ada kerawang. Tu dia bilik hazanah tau. Tak boleh masuk. Dia simpan barang-barang lah tu.
Kita nak turun. Mesti kita nak pergi mana kat sebelah ni Ifamosa. Kita pergi Ifamosa pula. Jalan dekat Bandar Hili. Korang tengok ramai gila turis. Kita orang pun act like turis lah. Aku jalan dengan anak aku. Husband aku jalan kat sana. Naik becak. Kita dah naik dah hari tu. Depan lagi. Nanti kita ikut lorong sebelah balai polis tu. Kena menyeberang. Ni kereta api. Panas ni. Anak aku dah putera lilin dah anak aku ni. Gatal lah, stiker pops lah. So kita nak menuju ke Menara Taming Sari. Last aku naik lama dah ni. Zaman tak kahwin lagi. Jom. Ada kapal terbang. Kalau nak bergambar boleh lah. Tapi anak aku ni dia jenis tak nak bergambar je. Okay, kita nak naik Menara Taming Sari tu. Harap-harap tak tutup lah hari ni nak naik Menara Taming Sari ni. Oh tinggi weh. So jom kita pergi naik Menara Taming Sari. Atas tu 7 minit je guys. Tapi bayar untuk 4 orang RM65. Ni dia tak turun lagi. Wah tinggi guys. Tengok video. Weh dia turun guys. Dia turun. So kita akan naik benda alah ni lah. Wah dia turun guys. Dekat atas Taming Sari. Taming Sari 110 meter dan gerbang tapuan masih dapat konsep dan cerita dari Taming Sari adalah berdasarkan cerita Kristi Taming Sari. Nampak tu ada cruise tadi tu. So dia berpusing. Wah, tinggi. Dah tak dapat lawan. Saya lawan lagi kat sana. Ni holiday inn tu sebelah. Sebelah yang sebelah dia ada JC ke apa tu? Dia tambah. Oh, tengok tu dia tambah lagi sana. Luas tu. So kita ke Penatang, kita lepak dulu dekat belakang mall. Malas nak masuk mall, nanti budak-budak ni nak beli toys. Betul tak? Sebab kita jarang keluar rumah, jarang berpeluh. Bila berpeluh dia orang dah rimas. Kan? Betul tak awak rimas tak? Ya. Cakaplah dekat ni. Ni vlog. Hai, saya dekat Melaka. Ini nama.
Kat sini boleh nampak Bukit Melaka. Sebelah Bukit Melaka tu ada Formosa. Ada museum. Jalan-jalan lah. Kalau macam panas boleh lepak mall. Kat tepi ni mall. Tunggu Abah pergi toilet. Betul tak? Betul tak? Korang lepak kat sini jangan risau tau. Sebab toilet dia kat situ je. Tu toilet awam dekat belakang tu. Lepak je lah belakang. Berangin kan? So kita dah sampai. Jom kita nak pergi Pengkalan Balak pula. Lepas ni nak makan-makan.